Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara serta beri tumpuan pada perkataan yang dicetak tebal. Hai, Haura. Lihat pinggan polistirena dan pinggan kertas ini. Kedua-duanya ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Kedua-duanya juga sesuai untuk meletakkan makanan. Benar, Aina. Pinggan polistirena dibuat daripada bahan kimia. Harganya RM35 bagi 100 keping. Pinggan ini mencemarkan alam sekitar. Pinggan kertas pula dibuat daripada bahan semula jadi. Harganya pula RM15 bagi 100 keping. Pinggan ini mampu mengurangkan pencemaran alam sekitar.